Dua lorong di Jalan Semabuk ke Bukit Katil, Melaka ditutup sementara kepada semua kenderaan selepas kejadian tanah mendap yang menjejaskan struktur jalan dan mengundang risiko kepada pengguna jalan raya. Penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah keselamatan sementara kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan dijalankan pihak berkuasa. Menurut pihak berkuasa, kejadian yang berlaku hari ini menyebabkan sebahagian permukaan jalan mengalami mendapan dan berpotensi membahayakan pengguna sekiranya laluan terus dibuka. Susulan penutupan tersebut, pengguna jalan raya dinasihatkan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan trafik di kawasan terjejas. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas, bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.